Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa malam ni ya, insya-Allah. Julung-julung kali ni kita buat malam live kita hari ni. Ada sikit lewat sikit sebab ialah kena uruskan sendiri kan. So, apa kita nak bincang malam ni tentang isu apa ni? Minyak zaitun. Minyak yang baik. Inilah contoh-contoh makanan-makanan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nampak tak? So, minyak zaitun ni memang satu benda yang sangat penting untuk kesihatan. Kalau Allah sebut dalam Quran, maksud dia, kan? Dia penting lah. Kan? Takkan benda cikai-cikai Allah sebut dalam Quran. Nampak tak? Sebab tu, penting sebenarnya kita ni, kan? Kena memahami ilmu minyak zaitun. Mana ni kita nak belajar pasal ilmu minyak zaitun. Kita start dengan sejarah dia kan. Sebenarnya minyak zaitun ni telah dikaji dari segi arkeologi, telah digunakan oleh manusia lebih daripada 8,000 tahun. Dia orang jumpa dia jumpa artifak lah kan. Maksud dia jumpa minyak zaitun dalam bekas tembikar di satu gua dekat Greek. Dekat Greek. Yang Greek kan dah lama kan. Greek tu ada kain tanam semua yang bangunan lama-lama lah kan. Dah lebih 8,000 tahun digunakan oleh manusia kan. Rupanya minyak makan utama yang digunakan di kawasan Mediterranean. Kawasan Mediterranean termasuk utara Afrika, kawasan Arab kan, termasuk Turki dan juga selatan Eropah. Itu kawasan-kawasan Mediterranean yang memang mengamalkan minyak zaitun. Dah lebih 8,000 tahun. Bayangkan. Hebat tak hebat? Hebat tak hebat? Hebat lah. Boleh tak hebat kan? Mestilah hebat kan? Okey, bagi saya punya audiens yang tengok saya dekat TikTok kan, insyaAllah teruskan. Jangan lupa share, like. Jom kita belajar ilmu kesihatan, ilmu pemakanan sihat, ilmu tentang minyak zaitun. Malam ni kita belajar, insyaAllah kan. Buku dah letak buku tadi. Tak ada, letak balik. Letak buku tadi. Tak ada. Cuba check. Okay. Malam ni boleh dapatkan buku saya dekat beg kuning tu dan juga of course lah minyak zaitun. Kan? Buku depan kamera. Aduh Allah. Okey, lupa pula. Okey. Ni buku dia. Kan, insya-Allah. Kan? Ni dia buku dia. Tunjuk bawah sikit. Nampaklah buku aku ni hang. Okey. Ini bukunya. Okey. Ini minyak zaitunnya. Tak nampak ni. Letak dah ni. Lah tu boleh belakang. Tu dia. Apalah dia letak atas ni. Tu dia. Ni lah dia buat kerja seorang. Dia salah. Okey. Okey. Jap. Dah. Orang nak tengok buku pula. Tengoklah buku dia. Ni dia. Okey, nampak? Ni zaitun. Dan bukunya. Okey. Nampak buku minyak zaitun? Nampak? Okey. InsyaAllah jangan lupa follow backup account kita Dr. Norman Marketing Syam Berhad. Cuma malam ni kita tak nak buka lah live apa. Besok kita buka. Itu saya ni backup account di TikTok. Dan di channel biru ni. Juga hari ni kita buat live jangan-jangan So geng-geng sahabat saya mungkin baru nampak kot. Tak nampak lagi orang nampak ni menengok kita punya live. Sebab pertama kali kita buat live kita pun tak kita umumkan, orang tak nampak katnya. Kita dah umumkan dalam geng sihat ni kan. Tapi tak apalah. Nanti lain kali lepas ni kita akan war-warkan lagi kan. So apa kita nak cerita malam ni tentang minyak zaitun. Saya cakap tadi sejarah minyak zaitun ni dah lebih 8,000 tahun berdasarkan kajian arkeologi lah. Dan telah digunakan oleh manusia di kawasan Mediterranean. Of course lah minyak zaitun tak digunakan dekat Malaysia ni, dekat Nusantara. Sebab mana ada pokok zaitun kat sini kan. So minyak zaitun ni ialah dalam tamadun purba jadi kawasan-kawasan Mediterranean, tamadun Mesir. Sebab tu dia jumpa juga sisa-sisa minyak zaitun dalam piramid. Di dalam bukan piramid dia, dekat dia orang punya kubu-kubu kat situ kan. Dan juga dalam tamadun Greek yang saya sebut tadi 8,000 tahun. Dalam tamadun Rom, yang mana ia merupakan makanan harian oleh masyarakat di Mediterranean. Juga digunakan sebagai ubat tradisional. Minyak zaitun juga digunakan sebagai minyak urut. Macam kita kat sini minyak kelapa, minyak urut kan. Di sana ialah minyak zaitun. Dan juga bahan kosmetik. Termasuk juga sebagai bahan bakar untuk lampu pelita minyak zaitun. Sebab tu orang Greek memanggil minyak zaitun sebagai the liquid gold.
rupa dia lah kuning-kuning macam gold sikit. Sebab tu dia dipanggil sebagai liquid gold. Memanglah kan, sangat-sangat berharga. Okay. Dalam tamadun Greek dan Roman, sebenarnya atlet Olimpik zaman dulu ni, Olimpik purba zaman dulu menggunakan minyak zaitun sebagai minyak wot dan untuk kekuatan otot mereka. Digunakan juga sebagai rawatan luka dan juga sebagai satu simbol kekayaan dan kesihatan. Even Hippocrates, itu bapa perubatan ni, menggunakan minyak zaitun sebagai rawatan kepada lebih 60 jenis penyakit. Hebat tak hebat kan? Siapa rasa hebat? Cuba tulis hebat. Hebat sebab tu ada dalam Quran. Takkan benda-benda tak hebat Allah tulis dalam Quran. Sebab dia hebat lah Allah. Letak minyak zaitun dalam Al-Quran. Nampak tak? Dan sehingga hari ni kan, antara kelebihan minyak zaitun ni, dia ada salah satu minyak utama yang digunakan dalam diet Mediterranean. Mediterranean diet lah. Seperti di kawasan-kawasan Greece, Itali, Spanyol, even Turki, kawasan Palestin, kawasan-kawasan dekat-dekat dengan Syam, Syria dan sebagainya memang menggunakan minyak zaitun sebagai sebahagian daripada diet harian mereka lah. Mana? Yang ini dijadikan sumber lemak utama harian. Dan hasilnya kajian menunjukkan di kawasan-kawasan Mediterranean ni sebenarnya kadar sakit jantungnya sangat-sangat rendah berbanding dengan tempat lain di dunia. Nampak tak? Tempat lain kat dunia ni sangat rendah. Tempat lain kat dunia tinggi tu, terutama kawasan-kawasan negara barat lah. Macam kat US tu ramai orang sakit jantung kan, even UK kan, even kawasan-kawasan yang ni lah kan, yang moden ni kan, banyak sebenarnya orang kena sakit jantung. Tapi di kawasan Mediterranean seperti di Greece, di Itali dan sebagainya, kawasan ni sangat rendah kadar sakit jantung sebab pengamalan minyak zaitun. Kalau negara-negara macam US banyak menggunakan margarin, banyak menggunakan minyak sayuran seperti minyak soya, minyak bunga matahari, minyak jagung. Ni kawasan-kawasan ni lebih banyak kes-kes sakit jantung berbanding negara-negara yang menggunakan minyak zaitun sebagai minyak utama kan, untuk makan ni lah kan. Nampak tak? Itu bagus. Nampak? Okay. Dan juga kajian menunjukkan orang yang mengamalkan minyak zaitun kan, umur lebih panjang sebab sihat kan. Takkan umur panjang tak sihat nak. Okay. Dan juga kurang masalah nyanyuk, demensia tu nyanyuk lah. Kajian menunjukkan pengamalan minyak zaitun sebenarnya mengurangkan kadar kenyanyukan. So siapa dah tua so tak nak nyanyuk, amalkan minyak zaitun insyaAllah. Sebab tu dah bagus minyak zaitun ni sampai Allah sebut dalam Quran sebanyak 7 kali. Dan ayat surah yang paling popular ialah surah At-Tin. Wattini wazzaitun. Allah sebutkan. Kalau itu pun kau tak tahu, susah banget lah kan. Wattini wazzaitun. Allah cakap buah, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan bukit Tursina kan. Wahazal baladil amin. Sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang aman. Kawasan-kawasan tu kan, kawasan tu sebenarnya adalah kawasan amal, walaupun sekarang banyak berperang kan, tapi kawasan-kawasan yang diberkati. Kawasan-kawasan Syam, kawasan Palestin ni adalah kawasan-kawasan diberkati kan. Pada terutama kawasan yang dekat dengan Bukit Tursina ataupun Mount Sinai. Kawasan Mount Sinai sekarang di bawah Mesir kan. Nampak tak? Ada kawasan-kawasan tu. Nampak tak? Ini sebenarnya kita faham. So kawasan minyak zaitun ni sejarah dia panjang, kegunaan manusia beribu-ribu tahun ni. Kawasan-kawasan yang tamadunan dia beribu tahun. Kalau tengok kawasan-kawasan tu juga adalah kawasan yang beribu-ribu tahun manusia hidup kan. Kan. Sebab itulah hebat minyak zaitun. Kalau kita tak nak beramal, rugilah kita kan. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, nampak tak? Dan dinyalakan minyak dari pohon yang diberkati. Allah cakap minyak zaitun tu dari pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun, a blessed tree. Nampak tak? Kita ni nak dapat keberkatan dalam hidup ni, antara cara dia sebenarnya adalah kita beramal dengan satu yang sebut dalam Quran dan sunnah Nabi, iaitu minyak zaitun. Kan? Apa yang susah kan? Benda yang susah, benda yang bukanlah susah sangat nak dapat minyak zaitun. Amalkan minyak zaitun. Dan saya baca dia, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tapi menarik ni ayat surah At-Tin ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Manusia diciptakan, majoritinya dilahirkan sihat. Anak kita lahir sihat.
Sebaik-baik kajian dan ialah masuk kesihatan lah tu. Tapi bila dah dua banyak penyakit kau. So orang mati semua ada. Macam mana ada kan. Ada darah tinggi, sakit jantung, kaki tak ada, mata buta, rosak buah pinggang. Apa hal jadi macam tu? Kan? Sebab sebenarnya kita tak ambil pengajaran bagaimana nak menjaga kesihatan atas apa yang diajar dalam Al-Quran. Antaranya adalah pengamalan minyak zaitun. Sebab kajian menunjukkan orang yang beramal dengan minyak zaitun setiap hari dalam pemakanan dia akan jauh lebih sihat. Dan insyaAllah kita boleh bantu elakkan penyakit-penyakit kronik yang berbahaya seperti masalah saya cakap tadi, kecil manis, darah tinggi, sakit jantung. Terutama sakit jantung lah. Kan? Sakit jantung ialah pembunuh nombor wahid. Nombor satu di dunia. Bukan kat Malaysia, satu dunia ni. Kan? Ramainya orang mati. Berjuta-juta orang mati kena serangan jantung. Yang jauh jumlahnya sebenarnya. Jauh sangat jumlahnya berbanding dengan kena bom atom. dalam perang dunia pertama kedua dulu kan. Yang kena bom atom Hiroshima Nagasaki lebih kurang 350,000 orang kena bom habis. Mati terus kan. Tapi yang mati kena serangan jantung setiap tahun berjuta-juta bang oi. Nampak tak? Ni kena faham. Sebab tu kita ni kena ambil inisiatif, kena ambil effort lah kan. Usaha untuk belajar ilmu kesihatan. Kita tak nak jadi mangsa kepada penyakit yang bahaya ni tadi. Ada mangsa kepada penyakit. Yang tengok-tengok ni boleh tengok juga saya kat live dekat Geng Sehat saya. Dekat channel biru tu. Kan? Saya tak boleh sebut tu. Kat channel biru tu. Okey, insyaAllah. Okay. Yang boleh tengok kat situ juga. Mungkin tak perasan saya tengah buat live kat situ lah. Okey. Okey, apa sambung lagi cerita tadi kan? Ingat dalam Islam minyak zaitun ni adalah antara budaya yang telah dimulakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu salah satu hadis Nabi mengatakan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun dan beramallah dengannya sesungguhnya daripada pohon yang diberkati. Nampak tak? Itu makanlah kamu minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak. Minyak tu boleh minyak urut, minyak sapu, minyak masak. Kerana dia berasal dari pohon yang diberkati. So kalau kita nak dapat berkat sebenarnya daripada hadis Nabi tadi jelas, hadis tu adalah hadis sahih kan, bahawa beramallah kita dengan minyak zaitun. Itu dari segi Islam, dari segi sunnah dan amalan tradisional sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad pun orang dah makan minyak zaitun dah. Kalau benda tak bagus, mestilah turun syariat kata tak bagus. Tapi walaupun dia minyak, sebenarnya adalah minyak yang sangat bagus, memberi kesihatan, memberi keberkatan. Tak ada benda yang penting dalam Islam ni selain pada benda yang baik ialah berkat. Kita nak sesuatu dari berkat. Kadang-kadang orang sibuk nak salam ulama, nak cium ulama kan, sebab nak dapat berkat ulama tu. Tapi salah satu berkat yang mudah kita dapat di rumah ialah beramal dengan minyak zaitun. Ada kedua-dua dalam dalilnya, Al-Quran dan hadis tentang kelebihan minyak zaitun. Dia adalah satu yang berkat, dia bantu untuk penyembuhan berdasarkan kajian sains. Kita bukan cakap sebenarnya tentang hal agama, saya ni bukan ustaz, faham tak? Tapi kita bercakap tentang sains, tapi bila benda tu ada dalam Islam, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka lagilah bagus. Lagilah bagus sebab dia bagus untuk keseimbangan hormon dalam tubuh. Kan? Yang beli produk tu, terus klik belilah kan. Beli lagi nak dapat minyak zaitun. Dah beramal ke belum dengan minyak zaitun? Kau dah nak dapat berkat ke tak? Kan? Itulah sebenarnya kan. So selari dengan sains moden berdasarkan ilmu dalam bidang nutrition atau nutritional medicine, apa yang disebut dalam Quran rupanya sangat selari dengan kajian-kajian pemakanan zaman moden sekarang. Rupanya hari-hari ini sains mula menjumpai bahawa sebenarnya minyak zaitun mempunyai sifat anti radang. Itu yang kadang kita tak faham. Sebenarnya masalah jantung bukan soal kolesterol. Kan, soal minyak zaitun turunkan kolesterol. Ada orang makan minyak zaitun kolesterol tak turun pun. Tapi yang pastinya minyak zaitun ni dia menurunkan keradangan. Faham tak? Disebabkan sifat dia menurunkan keradangan dan juga dalam minyak zaitun ada bahan antioksidan. Ada 4 antioksidan yang utama, hidroksityrosol, tyrosol, oleokantal dan oleuropein. Yang mana antioksidan ini membantu sebenarnya mencegah pengoksidaan kolesterol yang menjadi punca kepada masalah aterosklerosis atau pengerasan saluran darah.
Kan, ada view produk tu, terus beli, jaga jantung anda. Kalau kau tak nak kena serangan jantung, inilah dia punya pengamalan makanan, nampak tak? Sebab masalah jantung sebenarnya berkaitan dengan pemakanan yang salah. Punca utama masalah jantung yang berlaku adalah kerana banyak sangat makan gula dan makanan proses. Itu ramai orang kena. Bukan sebab makan kambing. Bukan sebab makan minyak. Yang lagi teruk cakap minyak zaitun tak sihat sebab dia minyak. Ilah, minyak sumbat jantung. Ketinggalan zaman sangat tu. Janganlah macam tu. Nampak tak? Okay? Nampak ni? Ya. Baik. Pin this comment. Dah pin dah. Boleh? Follow backup account Dr. Naman Marketing Sendirian Berhad, insyaAllah. Tapi dah nak buka. Kan, sebab handphone nak buka tadi. Okay, itu cerita. So sebenarnya, lagi satu kelebihan minyak zaitun, selain pada jantung, dia juga bagus untuk otak. Sebab ini masalah sekarang ni. Kita ni ada banyak masalah gangguan mental. Gangguan kesihatan mental. Yang muda ada masalah anxiety, ada masalah depression. Yang tua ada masalah nyanyuk. Masalah lupa, kan, Alzheimer's disease, Parkinson dan sebagainya. Kajian-kajian zaman sekarang menunjukkan bahawa sebenarnya pengamalan minyak sihat macam minyak zaitun adalah satu strategi untuk kita mencegah kena penyakit tadi. So, jantung pun terjaga, otak pun terjaga, kesihatan keseluruhannya terjaga. Rahsianya rupanya disebut dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun. Itu contohlah ayat yang ada dalam Quran. Ada 7 ayat. Nak tahu kena baca e-book saya. Dia dah tulis macam mana untuk memilih minyak zaitun dari segi sains dan juga sebagai salah satu kaedah kita nak ikut sunnah Nabi. Allah sendiri sebut tentang zaitun dalam Al-Quran yang kau ragu-ragu kenapa? Kan, sebab tu dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih. Kan, sesungguhnya Al-Quran ni tak ada keraguan dalam dia. Kalau Al-Quran sebut tentang minyak zaitun yang kau ragu-ragu, pasal apa? Nak ambil berapa kali sehari? Minimum ikut daripada FDA dan juga WHO, pengamalan minyak zaitun adalah 26 gram sehari. 26 gram sehari itu bersamaan dengan 2 sudu makan. So kalau 2 sudu makan, you nak makan pakai soft gel, kau nak makan berapa botol? Sebab tu hanya satu negara dalam dunia ni meletakkan minyak zaitun dalam soft gel, itulah Malaysia. So jangan ikut pada orang kaki temberang ya. Minyak zaitun tak boleh letak dalam soft gel. Itu mengarut. Kau nak makan 46 biji soft gel. Mahal nak mampu. Janganlah tertipu dengan orang yang cuba manipulate. Itu adalah satu manipulasi pemakanan sihat. Minyak zaitun bukan suplemen. Minyak zaitun adalah makanan dalam konteks makronutrien. Makronutrien dia kena ambil dalam gram. Makanan dalam bentuk gram, kita tak boleh letak dalam soft gel, letak dalam pil. Kenapa kau tak letak nasi kau, ikan goreng kau dalam pil? Nampak tak? Oh, yang tu pandai pula fikir. Tang minyak zaitun kau pergi ikut. So sebab tu kita kena belanja. So minyak zaitun dalam kapsul soft gel ialah satu penipuan. Tolong ambil kata saya ni penipuan sebab dia tidak mencapai dos dan proses meletakkan minyak zaitun dalam soft gel tu merosakkan khasiat dia. Kau ambil benda yang tak ada khasiat. Sebab tu kita kalau tak ada ilmu kena tipu. Ambil saya menyebut dalam ni Okey. So jangan jadi mangsa penipuan ambil minyak zaitun dalam soft gel. Kau ingat apa vitamin kau minyak zaitun? Minyak zaitun ni ialah makanan. Kalau lah boleh letak dalam soft gel minyak zaitun, kau letaklah ikan goreng dalam soft gel. Kau makan ikan goreng dalam soft gel, boleh? Atau kau makan lemang dalam soft gel. Letak nasi goreng dalam soft gel. Tak buat pula. Aduh, sebab tu kena belajar. Jangan kena tipu. Bodoh-bodoh je kan. Kesian saya tengok kadang orang tak ada ilmu. Kena tipu bodoh-bodoh makan minyak zaitun dalam soft gel. Kau ingat apa vitamin? Sebab tu kena belajar tentang mikronutrien, kena belajar pasal makronutrien. Makanan yang kena ambil dalam bentuk gram kan, tidak boleh diambil dalam bentuk kapsul. Itu basic understanding okey. Mbak, kita ni kadang tak sedar, kita sibuk dengan makanan-makanan moden. Kita tak sedar sebenarnya makanan yang disebut dalam Al-Quran, makanan sunnah Nabi kita adalah makanan yang betul,
yang membantu kesihatan. Sebab tu sekarang banyak sangat orang sakit sebab kejahilan kita dan penipuan oleh piramid makanan sebelum ni. Piramid makanan mengajar manusia supaya makan banyak karbohidrat. Nampak tak? Lalat jahanam kesihatan. Tengoklah apa jadi selepas mengalami piramid makanan 1980, habis segala penyakit meningkat. Ini sebab tu kena faham. Okay? Yang bahaya ialah kebodohan. Itu saja. So, dengar kita punya live. Tajuk kita cerita pasal minyak zaitun. Jangan tanya benda lain. Itu tanda-tanda kebodohan. Masuk kelas matematik tanya sains. Kau tak pergi sekolah ke lu? Orang tak pergi sekolah ni lah. Masuk kelas matematik tanya soalan sains. Kau agak cikgu kau tak marah ke? Ni contoh kan. Orang cerita pasal minyak zaitun kau tanya sukralose. Inilah contoh-contoh kebodohan. Okay. Sendiri mau ingat lah. Bye. Okay. Jangan tanya soalan balik ngang. Okay. Okay, aku takkan jawab pun. Okay. Sebenarnya ini kita kena faham. Ramai orang takut lemak sebab terpedaya dengan kebodohan yang telah diwar-warkan oleh piramid makanan. Selama ni kita ditakutkan kalau nak makan lemak sumbat jantung. Inilah satu benda yang really doesn't make sense. Yang tak ada pun satu kajian yang menunjukkan dan ramailah percaya tu. Dan dia punya kadar kebalik ngang dia tu kan terlampau teruk sangat sampai kan minyak zaitun pun dia takut. Aduh. Sebab itulah kena belajar. Nasib baiklah di social media kan ada live free ni yang dapat kat kau belajar. Dan dapat live free, jagalah baik-baik kan. Tanyalah soalan yang relevan. Orang cerita minyak zaitun, kau tanyalah minyak zaitun. Janganlah tanya benda lain. Maulah kau ingat ni apa? Counter pertanyaan suka tingkau nak tanya. Nampak tak? Inilah mentality. Hanatizen. Itu je. Hanatizen. Itu je kan. So Hanatizen ni tolonglah keluar daripada live aku. Jangan tanya soalan yang tak relevan. Okay? Ingat ya. Lemak sihat tu adalah kunci kesihatan yang penting. Lemak sihat ni Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Contohnya minyak zaitun dalam Al-Quran. Yalah, sebab orang makan minyak zaitun. Minyak tu kan lemak. Allah juga sebut tentang pengamalan minyak sihat daripada pengamalan daging haiwan. Sebab tu pengamalan daging haiwan sebenarnya adalah sangat penting untuk kesihatan. Ingat, daging haiwan ada kolesterol. Sebab tu makan yang sihat ialah makanan berkolesterol. Faham? Makan daging tu, kau buat steak kata kan? Steak, letak minyak zaitun. Itu contoh makanan sihat. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu dan tak nak belajar ilmu, kan, masuk live orang tanya soalan yang tak relevan, kau akan rugi selama-lamanya lah. Sebab kau tak fokus pada apa yang wajar. Kau fokus pada apa kau nak tanya. Aku pilih apa soalan kau? Aku nak jawab, nak mengajar. So, tanya soalan yang relevan dengan tajuk kita. Tajuk kita hari ni tentang minyak zaitun. So, tanyalah kau dah pandai sangat macam minyak zaitun. Dia nak tanya benda lain ni. Kan? Dah hafal lah segala ilmu minyak zaitun. Yang hafal pun masuk live aku buat apa? Itu cara dia kan. So ini kena faham. Orang dekat Mediterranean ni, ingat kawasan Mediterranean luas kan? Utara Afrika tu, daripada Algeria tu, dekat Morocco sampai dah pusing balik ke Spain tu kan, kat dengan Perancis tu semua. Ialah orang-orang yang banyak makan minyak zaitun. Nampak tak? Kenapa kadar sakit jantung sana agak rendah? Sebab itulah dia. Dia amalkan minyak yang bersifat anti keradangan dan tinggi dengan antioksidan. Sebab tu kadar sakit jantung rendah, kadar nyanyuk pun rendah kan. Dan juga hidup lebih lama. Sebab tu kita kena faham. Apakah minyak yang sebenarnya yang saya nak bongkar hari ni, minyak yang bantu kesihatan, bukan bawa penyakit. Bukanlah semua minyak tu sihat. Ada minyak yang tak sihat kan. Minyak yang tak sihat ialah minyak yang menyebabkan keradangan dalam tubuh. Itu dia punya asas. Minyak yang menyebabkan keradangan dalam tubuh ini contoh minyak yang tidak sihat. Minyak yang melawan keradangan kan adalah minyak yang sihat. So, minyak yang menyebabkan keradangan ialah minyak tak sihat. Contoh minyak paling utama ialah minyak yang trans fat. Contohnya margarin. Kan? Ada trans fat dalam dia. Contoh yang lain seperti minyak soya, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola. Ini minyak-minyak dipanggil vegetable oil yang bila kita goreng, dia menyebabkan penghasilan trans fat dan dia meningkatkan kadar keradangan dalam tubuh.
Itu asasnya bukan soal kolesterol, tak kolesterol, makan minyak ni kolesterol tinggi, kolesterol rendah. Lepas tu duk keep on tanya soalan, ni saya kolesterol ni bacaan ni tinggi bahaya tak? Bacaan kolesterol tinggi ke rendah ke itu semua tak ada apa signifikan kepada tahap kesihatan kita. Tidak memberi indikasi kepada tahap kesihatan. Yang penting ialah tahap keradangan. Kita lihat juga bacaan kolesterol tu. Tapi bukan tengok total kolesterol, kita tengok triglycerides. Triglycerides adalah sebenarnya kolesterol jahat yang sebenarnya yang kita kena nilai. Yang mana bacaan yang bagus triglycerides dah di bawah 1. Kan? Lagi satu yang kita kena tengok ialah bacaan HDL. Iaitu kolesterol baik. Bacaan yang cantik untuk HDL adalah lebih dari 2. So kalau kita dapat bacaan HDL atas daripada 2, triglyceride di bawah 1, itu menunjukkan tahap keradangan yang baik. Dan kajian menunjukkan pengamalan minyak zaitun boleh membantu meningkatkan HDL dan menurunkan triglyceride. Itu yang penting. Bukan total kolesterol. Apa relevannya total kolesterol? Sebab ada juga kajian menunjukkan orang yang kolesterol tinggi tak kena sakit jantung. Ada kajian menunjukkan orang kolesterol rendah yang kena serangan jantung. So bukan soal kolesterol tinggi atau rendah yang menentukan risiko sakit jantung. Tapi yang kita tengok adalah triglyceride dan HDL. Sebab tu kena faham. Kelebihan utama minyak zaitun sebab sifat dia. So kedua-dua benda tu, anti keradangan dan antioksidan adalah bahan yang memelihara kesihatan kita dari segi kesihatan jantung dan kesihatan otak. Aku nak minum pula sikit. Okey. Okey, ada soalan tentang minyak zaitun? Silakan tanya. Okey lah. Minyak zaitun ni sebenarnya kan diambil daripada buah zaitun ya. Buah zaitun, faham? Ya? Yang mana buah ni diperah. Kan? Diperah dengan kaedah dia panggil cold press. Cold press adalah kaedah tidak menggunakan haba. Dan kaedah yang menggunakan haba, suhu, bahan kimia itu kaedah pemerahan minyak sayuran yang saya sebut tadi. Minyak soya, minyak ontarium itu banyak benda tak elok dalam tu. Tapi minyak zaitun, sebab tu dia panggil extra virgin, itu menunjukkan dia menggunakan kaedah cold press. So kalau kita nak ambil minyak zaitun, ni ada 2 saja yang bagus, iaitu extra virgin olive oil, yang kedua ialah virgin olive oil. Kedua ni lebih bagus, tapi of course extra virgin tu lebih bagus lah. Kualiti lebih tinggi. So apakah kandungan bahan aktif dalam minyak zaitun ni? Dia ada 2 kandungan utama. Satu kandungan dipanggil sebagai omega 9. Omega 9 dalam minyak zaitun dipanggil sebagai oleic acid. Ingat oleic tu adalah nama zaitun ni. Sebab tu dipanggil oleic acid. Ialah asid lemak daripada buah zaitun. Oleic acid ataupun sebenarnya dari segi molekular structure-nya ialah omega 9. Kelebihan utama omega 9 ialah sifat dia sebagai anti keradangan. Ini yang kita nak. Kita nak ambil makanan minyak yang bersifat anti keradangan. Kita bukan nak makan minyak sebab dia rendahkan kolesterol. Tu kena faham. Sandaran dia tu kena betul. Sandaran dia minyak zaitun kita ambil sebab sifat anti keradangan. Bukan sebab anti kolesterol. So kita tak ambil minyak zaitun sebab dia turunkan kolesterol. Tak payahlah, itu pemahaman lama lah, kena faham. Sebab tu kena update knowledge, kena belajar. Lagi satu kandungan bahan yang ada dalam minyak zaitun ialah antioksidan. Ada antioksidan ni ada 2 jenis. Antioksidan ni ada 2 jenis. Satu dipanggil sebagai polyphenol. Polyphenol yang antioksidan yang sangat kuat yang ada dalam minyak zaitun. Yang saya sebut tadi, hydroxytyrosol, oleocanthal dan oleuropein, yang mana dia melawan radikal bebas yang ada banyak dalam badan kita, yang dapat daripada luar juga masuk, dan dia juga memiliki sifat anti-aging. Kalau kita nak nampak lebih muda pada usia, beramallah dengan minyak zaitun setiap hari. Kan kaedah yang bagus peramalan minyak zaitun sebenarnya adalah dengan cara minum terus. Saya selalu letak minyak zaitun ni dalam makanan saya lah. Kadang saya letak dalam telur setengah masak,
Saya letak dalam ulam saya. Saya letak terus dalam nasi pun boleh. Mudah je. Makan sekali. Sedap lah rasa dia. Kan nak masak, letak dalam nasi. Masa nak masak nasi pun boleh lagi bagus. Kan? Sebanyak kaedah nak faham. Jadi kita akan dapat kesan kebaikan polifenol. Dan antioksidan yang jenis kedua yang ada dalam minyak zaitun ialah vitamin E. Vitamin E yang ada dalam minyak zaitun yang jenis tocopherol. Tocopherol ni kekuatan ni kurang sikit daripada tocotrienol. Tocotrienol ada dalam minyak kelapa sawit. Sebab tu minyak kelapa sawit juga antara minyak yang sihat. Tapi kita cerita malam ni pasal minyak zaitun. So minyak zaitun dia ada kaya dengan vitamin E jenis tocopherol. Bagus untuk kulit, bagus untuk otak. Dan dia melindungi sel daripada kerosakan akibat radikal bebas. Ingat vitamin E adalah antioksidan larut lemak. Nampak tak? Okay. Itu yang kena faham. So, dua jenis tadi, polifenol adalah antioksidan larut air, vitamin E adalah antioksidan larut lemak. So, dalam dia ada dua-dua dia. Larut air ada, larut lemak pun ada. Lagi tak bagus. Kan? Dan ada juga bahan anti keradangan. Saya sebut tadi apa? Oleic acid atau omega 9. Yang juga bahan anti keradangan yang lain ialah oleocanthal. Itu sendiri bersifat anti keradangan. Dan dia juga bersifat antioksidan. Sebab tu bagus. Minyak zaitun ni. Dua-dua dia. Antioksidan ada, anti keradangan ada. Sebab tu orang yang beramal dengan minyak zaitun, kadar keradangan dia lebih rendah. Kadar penyakit dia lebih rendah. Dan juga kadar berat badan dia juga rendah. Ingat minyak zaitun kelebihan lain ialah dia membantu sebenarnya mengawal selera makan dan mengawal berat badan. Nampak? Itulah kelebihan makan minyak. Kita jangan takut makan minyak. Selama ni kita ditakut-takutkan makan minyak. Akhirnya yang rugi kita. Nak tahu tentang kesihatan, baca buku saya ni. Nampak ni. Panduan pemakanan dan suplemen dalam kehidupan seharian. Macam mana nak ambil suplemen, macam mana nak makan secara sihat. Semua dicerita dalam ni. Berdasarkan penyakit. Kalau kita ada penyakit apa, tengok apa benda dalam tu. Itu contoh kan. Dan dalam ni kita dicerita juga tentang minyak zaitun. Minyak zaitun hari ni lah. InsyaAllah besok boleh join saya live lagi. Kita akan ada live kat besok. InsyaAllah tengah hari besok. Dan siapa ada kelapangan, teruskan join live kita. Teruskan join juga program-program saya. Banyak dah sebenarnya kan. Program yang kita buat. Ada program mingguan, webinar mingguan. Join lah. Kita juga ada, insyaAllah kita akan datang. Kita akan buat banyak lagi seminar, conference, workshop, small group coaching, macam-macam kita nak ajar masyarakat. Ni yang dah beli buku saya, terima kasih. Macam tu lah, support lah kan. Kau support, rajin lah aku buat kerja kan. Kalau tak nak support, lotih lah dan. Kan? Itu je. Tapi buat kerja insyaAllah saya akan teruskan sampai akhir hayat lah. Itu dah antara kerja aku dah buat macam mana kan. Tak boleh pencen. Okay. Ingat pengamalan minyak zaitun ni akan bantu kesihatan jantung sebab dia mengawal keradangan dan dia sangat kaya dengan antioksidan. Dan juga dia menurunkan kolesterol jahat triglyceride dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Dia juga boleh mengurangkan kolesterol LDL jenis jahat iaitu B. Itu kenapa? Sebab dia mengurangkan risiko pengoksidaan kan. Ada kajian dia panggil Predimed Studies kan. Yang mana kajian ni mengkaji tentang diet Mediterranean dan minyak zaitun, didapati risiko penyakit jantung turun sehingga 30%. Ada 30% turun kan risiko sakit jantung sebab beramal dengan minyak zaitun. 30% tu besar bang weh. Faham tak? Even dengan banyak ubat-ubat hospital pun tak boleh nak claim macam tu punya kejayaan mengurangkan risiko sakit jantung. So benda ni bukan ubat pun, makanan je pun sedap lah tu. Kalau orang buat steak kan, orang buat steak, letak minyak zaitun. Siapa cakap minyak zaitun tak boleh masak? Tu boleh masak. Orang Mediterranean tu lah kerja dia masak daripada dulu. Tiba-tiba ada pula orang cakap, minyak zaitun tak boleh masak. Siapa cakap? Sebab tu belajar kena habis. Masa buat AF boleh makan minyak zaitun? Boleh, apa tak boleh pula. Tapi apa kau nak makan? Kan waktu AF berpuasa. Dia tak faham kenapa tujuan kau buat AF nak makan minyak zaitun. Melainkan kau buat AF 72 jam ke 48 jam mungkin lah. Tapi kalau setakat boleh 16 jam nak makan minyak zaitun, tak payah lah. Satu soalan tu kena jelas. IF yang kau masukkan ni berapa? 12 jam. 12 jam tak payahlah makan minyak zaitun. Apa benda kau ni? Orang suruh puasa lah. Faham tak? Kalau buat 72 jam tu mungkin. Tapi tengok kadang nak buat 72 jam pasal apa? Sebab tu belajar habis. Belajar habis. Jangan main suka-suka hati dia.
Pagi-pagi makan minyak zaitun dengan madu, boleh, tak ada masalah. Minyak zaitun bila ada masa pun kan. Cuma saya lebih suka makan minyak zaitun masa saya makan. Kan? Sebab dia minyak masak. So, waktu terbaik makan minyak zaitun ialah masa makan lah. So, saya letak dalam makanan saya, bukan banyak pun, satu sudu je pun. Kan? Letak dalam telur setengah masak ke, letak dalam telur goreng ke, letak dalam nasi saya, satu sudu. Kan? Makan sekali. Mudah. Yang kau nak makan masa puasa pasal apa? Jangan kena pelik tu. Kenapa kau nak makan minyak zaitun masa puasa? Kau ingat minyak zaitun ni jamu ke apa? Minyak zaitun bukan jamu. Minyak zaitun adalah makanan. Kalau ikut dari segi falsafah berpuasa ni, tak usahlah makan masa puasa. Kenapa? Masalah dia. Nampak tak? Ini masalah kita ni. Pasal bulan Ramadan kau makan minyak zaitun kat tengah puasa. Nampak? Itu masalah dia kan. Okay. Ada lagi kajian menunjukkan sebenarnya kan, minyak zaitun ni kalau kita beramal bukan banyak pun, 2 sudu sehari je, 2 sudu makan 26 gram sehari itu saja. Dia melindungi neuron dalam otak, saraf otak tu. Tak nak dah tua sok nyanyuk lah kan, tak nak dah tua sok asyik pelupa kan, asyik keluar rumah tak kerti nak balik rumah. Banyak orang berlaku sekarang masalah Alzheimer tu. So kajian menunjukkan risiko Alzheimer menjadi rendah bila kita beramal dengan minyak zaitun setiap hari. Okay. Pengambilan minyak zaitun dikaitkan dengan memori yang lebih baik dan juga mengurangkan cognitive decline, itu penurunan kadar daya fikir. Nampak tak? Ingat yang otak kita ni lebih dari 60% adalah lemak dan kolesterol. So kita bagi lemak sihat, minyak zaitun, maka lemak dekat otak ni akan jadi lebih power. Itu sebenarnya. Itu asasnya mana? Okay? So fungsi dia akan bertambah baik. Kan? Dan kita dapat kesihatan yang terbaik. Okay? Okay. Apakah perbezaan mitos dan fakta tentang minyak zaitun? Mitos yang selalu orang salah faham, dia cakap makan lemak nanti banyak lemak. Makan lemak nanti gemuk. Wah, ini yang mitos karut yang paling teruk nak dibetulkan. Sebenarnya satu mitos, benda yang salah, benda yang karut. Sebenarnya kalau kau nak kurus, kau kena amalkan minyak sihat. So ambil lemak untuk buang lemak. Itu falsafah dia. Nampak tak? Itu kaedah dan konsep dia. So kalau kita nak turun berat badan, beramallah dengan lebih banyak lemak dalam pemakanan seharian. Salah satu strategi ni adalah pengamalan minyak zaitun. Of course, boleh amal minyak lain. Minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, habbatus sauda, butter, kan, minyak ghee tu, minyak sapi lah kan. Dan juga lemak haiwan. Makan lemak haiwan. Kan? Makan lemak haiwan tu adalah salah satu contoh pengamalan minyak sihat. Salah satu adalah minyak zaitun. Okay. So yang buat gemuk sebenarnya adalah karbohidrat proses yang berlebihan, pengamalan gula dan karbohidrat halus, refined karbohidrat macam tepung gandum tu banyak sangat. Hari-hari duk bedal donat lah, makan kuih lah kan. Minum air manis, teh tarik, roti canai. Gemuk salahkan minyak. Alah. Itu pasal kena belajar. Jangan salah konsep. Kena faham. Okay. Itu antara benda-benda yang penting kita kena faham. Barat kita ni kadang tak faham sebab kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu sebab kita tak belajar. So jangan salahkan keturunan. Kan? Yang kedua, anggapan bahawa semua lemak ada sama. Semua ni tinggi kalori. Makan lemak banyak nanti tak sihat sumbat jantung. Salah. Perbezaan antara lemak baik dengan lemak jahat ialah kesannya pada tahap keradangan dalam tubuh kita. Kan kalau kita makan minyak tu, lemak tu, dia melawan keradangan, dia sihat. Kalau kita makan minyak tu, dia menyebabkan keradangan. Itulah minyak yang tak sihat. Apakah contoh minyak tak sihat? Saya tadi trans fat yang ada dalam margarin dan juga minyak-minyak sayuran seperti minyak soya, minyak matahari dan minyak jagung, termasuk minyak canola yang tidak sihat. Okay. So minyak yang sihat, contoh yang utama contohnya macam minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, lemak haiwan, butter, ghee dan sebagainya yang melawan keradangan. Bukan soal tepung atau tidak. Itu kena faham. Dia bukan soal tepung atau tak. Dia soalnya
minyak tu lawan keradangan atau minyak tu menyebabkan keradangan. So kalau yang menyebabkan keradangan itu tidak sihat. Kalau dia melawan keradangan itu yang terbaik. Sebab tu kena belajar ilmu yang betul. Sandaran itu benda betul. Jangan sandar pada benda yang salah. You sandar kan, contoh kan, ilmu minyak sumbat lentung. Itu salah ilmu lah. Sebab tu belajar. Tak ada masalah kalau tak tahu. Masalah ni kenapa kau tak belajar? Cuma tak ada manusia dilahirkan tahu semua benda. Mana ada? Saya pun belajar. Sebab tu saya boleh sampaikan. Sebab kita yakin dengan ilmu yang kita belajar, insyaAllah. Okey, lagi satu. Tak boleh guna minyak dalam masakan. Ambil makanan tak digoreng, makan tak ada minyak, makan gebus-gebus. Kan? Kena kukus. Alamak, makan kukus. Bosan lah, bye. Makan goreng lah sihat. Makan berminyak, letak minyak ni lah yang sedap. Mana? Sebenarnya tubuh kita memerlukan lemak atau minyak sihat. Jangan letakkan minyak tu musuh kesihatan. Kalau itulah pandangan kita, memang kita jauh dari kesihatan. Itu je. Nak sihat, amalkan minyak sihat. Salah satu contoh minyak sihat depan mata saya ni ialah minyak zaitun. So beramallah dengan minyak zaitun setiap hari. InsyaAllah kan kita akan bertambah sihat. Dan minyak zaitun boleh dimasak, nak buat goreng pun tak ada masalah. Kenapa kurus dengan doktor? Aku makan minyak lah. Aduh, tanya soalan macam tu kan. Oh, makan sihat lah. Kurus sihat walafiat kan. Kau tanya orang yang gemuk-gemuk kan. Dia makan apa? Dia makan gula, makan roti canai, makan apa? Tepung gandum banyak-banyak, cekodok petang kan. Kuih tu, kuih ni. Lepas tu gemuk, salahkan keturunan. Salahkan umur. Salahkan tak exercise. Tak ada sebenarnya. Sebenarnya kau tak makan cukup lemak. Sebab tu kita cerita malam ni. Nak kurus, inilah dia. Nampak tak? Okay, itulah sihat yang betul. Ingat, bila kita amalkan benda yang betul, akhirnya kita akan jadi sihat. InsyaAllah itu yang kita nak. Okay. Okay, macam mana nak amalkan? Cara paling senang amal minyak zaitun ni, minum terus, ambil satu sudu minum. Tapi saya minum bukan bosan sebab minyak zaitun ni kadang-kadang dia ada rasa tajam sikit, kata kau. Bila minum dia rasa tajam sikit, dia tak sedap, dia pedas. So saya ambil, kita letak dalam makanan. Itu sedap. Makan dengan, saya suka makan dengan telur lah. Saya suka makan dengan telur setengah masak. Kadang saya letak dekat telur kukus. Cuma boleh buat telur kukus. Sedap telur kukus. Cuma campur sikit minyak bijan pun sedap lah. Okay. Lepas tu kita boleh buat telur dadah. Telur scramble. Macam-macam lah telur ni macam-macam. Jangan tak makan, jangan tak masak telur ni. Kan, itu cara paling senang. Saya makan minimum telur kan. Minimum 5 biji saja. Itu sebablah aku slim. Tanya soalan, aku slim. Makan telur, makan minyak zaitun, makan minyak kelapa darah. Itulah makanan-makanan sihat. Bila kurus tanya kenapa kan. Masalah orang ajar tak percaya. Ada tak percaya tu? Ya doktor ni. Ya doktor. Ya tak, ya kau tengok sendiri lah. Bukan boleh sorok-sorok perut ni kan. Tak boleh. Tengok lah ni. Slim tak slim? Nampak? Slim tak slim? Kan? Yang penting handsome. Makan minyak zaitun ni jadi handsome. Kan? Minyak ijan pula tak boleh lah. Minyak ijan, minyak sihat juga. Tapi tajuk kita malam ni minyak zaitun lah. Kan? Okay. Okay. Itu cara paling senang. Minimum berdasarkan saranan oleh FDA. Bila minyak zaitun ni lah 26 gram sehari samaan dengan 2 sudu makan. Itu minimum. Kau nak lebih tak ada masalah. Duit cepat habis. Itu je. Minyak zaitun bukan murah kan. Itu je. Kadang-kadang kita ni nak jimat-jimat, nak jaga kesihatan cukup-cukup kan. Ambil 2 sudu sudah lah. Jimat-jimat lah. Tapi aku tak tahulah kalau kau jenis yang kaya-raya kan. Jenis kayangan-kayangan. Tak apa. Makan lebih nak buat ikan. Boleh. Tak ada masalah. Nak ambil minyak zaitun dengan BCO. Lagi bagus. Bila kita minum minyak zaitun dengan BCO, yang rasa pedas tu hilang. Lagi bagus. Tak ada masalah. Cuma orang-orang yang tak biasa minum minyak ni. Kenapa saya tak berapa galak orang minum minyak? Sebab orang yang tak biasa minum minyak zaitun, minyak kelapa darah tu, minyak kelapa darah lah. Jadi combine pun rasa sama Orang tak biasa dia boleh kena cik berik sikit. Itu saja. Sebab perut dia tu tak berapa sekolah kan. Banyak kurang kuman baik kan. Ada kulat ke dalam tu, dia boleh menyebabkan sedikit cerit-berit. Tapi taklah cerit-berit macam kena keracunan tu tak. Najis tu cair je. Itu je lah masalah dia. Nak mengelakkan masalah tadi. Sebenarnya apa yang kita boleh buat ialah kita campur dengan minyak kelapa darah dan minyak zaitun, letaklah makanan. Lagi
ada banyak option lah dalam makanan kan. Letaklah nasi boleh, letaklah lauk boleh, letaklah ulam boleh kan. Terpulang jadi masuk mulut. Okay? Tapi minyak zaitun ni kalau nak letak dekat kulit kepala pun boleh, nak letak dekat kulit pun boleh, tak ada masalah. Boleh je sebenarnya kan. Ingat letak dalam salad, letak dalam sup, minum terus pun boleh, terpulang lah mana yang kita suka. Masing-masing pun suka. Tak ada right or wrong. Yang penting amalkan. Itu isu dia. Yang wrong dia kalau kita amalkan. Kan? So siapa yang belum ada minyak zaitun? Tunggu apa lagi ni? Klik back kuning. Boleh. Kan? Besok staff saya boleh hantar lah. Lusa kau dah dapat dah. Kan? Lepas tu start beramal dengan minyak zaitun insyaAllah. Kan? Ingat minyak zaitun yang betul, botol juga gelap. Sebab tu jangan beli yang murah-murah. Ada ke supermarket tu. Kan? Botol jernih, harga murah, RM15. Allah, memanglah. Kan? Kalau kita ni beli benda cetak rompak, memanglah murah. Kan? Tapi tak ori. Sebab tu kena ada ilmu. Faham tak? Kalau kita ni tak sedar nak murah, semua kau cheap sikit. Jangan kedekut pada diri sendiri lah. Dalam penjagaan kesihatan ni kan, kalau kita kedekut pada diri sendiri kan, sebab tu saya sekarang ni buat kempen kita live ni ialah jimat dulu, jimat kemudian. Kalau kau nak jimat dulu sebab kedekut tak nak beli benda-benda yang betul untuk kesihatan, kau terpaksa bayar yang lebih mahal kemudian kan. Bila kau kena sakit jantung kau tahu harga dia kan, mahal tak mahal. Nak buat bypass berapa ratus ribu bang. Kau kena buat to stand tu pun dekat berpuluh ribu juga. Ada banyak duit ke? Kan? Itu je kan. Dan kadang-kadang bukan soal duit. Mungkin kau dekat insurans kau boleh bayar, tapi masalah dia seronok ke di hospital dia pesakit. Sebab tu belajar pencegahan adalah lebih baik dari mengubati satu benda yang tidak pleasant. Duduk kat hospital ni tak seronok. Aku tahulah aku kerja hospital tu. Tanya patient, seronok di hospital? Mana seronok? Duduk kat rumah lah seronok. Awak tak? Ni sebenarnya kena faham. Soalan jantung bengkak dan besar boleh makan minyak zaitun? Kenapa tak boleh? Pasal kau tak makan lah dia jadi bengkak tu. Kau makan buat kolesterol lama sangat. Mana? Apakah punca jantung kau bengkak dan besar? Sebab kesan sampingan daripada makan ubat statin. Ambil. Selama ni makan ubat statin tak pernah tanya bahaya tak bahaya. Tak minyak zaitun boleh tak? Bahaya tak? Inilah bahaya tidak berilmu. Yang rugi kita. Jantung dah bengkak, dah besar, baru kau sibuk dah tanya soalan kan. Sebelum dulu tak nak amal. Sebab tu saya dekat yang belum kena jantung bengkak tu. Yang belum kena masalah jantung tu. Hari ni juga mula ramai. Jangan rugi dia kemudian hari dah bengkak, dah lemah jantung, baru sibuk nak makan minyak zaitun. Alah. Kesian, bukanlah tak boleh. Apa pasal pula tak boleh makan makanan sihat? Persoalan tu kan menunjukkan kadar kejahilan yang tahap optimum. Bila kau tanya, saya ni jantung bengkak boleh makan minyak zaitun? Macam kau tanya, saya ni jantung bengkak tak boleh makan nasi. Saya makan tak boleh makan ikan. Saya makan tak boleh makan daging. Kan makanan. Apa pula tak boleh makan benda sihat? Kau dah sakit. Kalau kau tak boleh makan benda sihat, kau nak makan benda apa? Kan? Orang dah sakit lagi lah kena makan benda sihat. Itulah logik dia lah. Kan? Takkanlah orang sakit nak kena makan benda yang tak sihat. Alamak. Macam mana baik? Nampak tak? Kadang-kadang kita tak gunakan logik akal. Rational thinking kita tidak. Tak logik. Tanya soalan. Bukanlah salah tanya soalan. Tapi keluar tang mana soalan? Menunjukkan sebab itulah jantung kau bengkak. Sebab kau tak nak belajar daripada awal dulu. Bagi siapa yang belum dengan jantung bengkak, mulakan belajar hari ni juga. Jangan kerugian kemudian. Faham tak? Ramai kita ni kadang-kadang tanya soalan yang menunjukkan kadar kejahilan yang teruk akibat tak nak belajar daripada awal. So bila kita orang buat live, fokuslah pada pembelajaran. Ingat, minyak zaitun sangat baik untuk jantung. Atas penyakit apa pun. Tak kira jantung berlubang ke, jantung bengkak ke, jantung menginjak masalah ke, apa-apa pun sebenarnya sangat bagus. Sebab dia bukan ubat. Dialah makanan sihat. Minyak zaitun bukan ubat magic. Hari ni kau makan, besok terus jadi muda, remaja. Macam masuk syurga balik. Tak ada. Jangan salah anggap. Minyak zaitun bukan jamu.
Dia bukan ubat magic. Dia bukan. Kalau you cari ubat magic, minta maaf lah, dalam dunia tak ada. Kan, tak ada. Kan? Semua kita kena usahakan. Macam orang nak cari apa kaedah magic nak cepat kaya. Nak kaya dalam masa seminggu. Lalu kena tipu. Pergi melabur dalam 4 mantelo dan muka kau. Sebab tu jangan cari benda-benda macam tu. Dan kalau kita mencari benda-benda magic ni, akhirnya kita kena tipu. Benda yang mengelakkan penipuan ialah ilmu. Masuk dalam bidang kesihatan, pemakanan sihat, kena belajar. Tak ada jalan shortcut. Faham? Nampak? Nak sihat, kena hidup gaya hidup sihat. Bukan nak sihat cari ubat magic. Saya makan minyak zaitun ni, hari ni makan besok dia baik. Banyak cantik kau, aku tak pernah ajar macam tu. Ingat saya tak pernah ajar. Saya cakap, ambil minyak zaitun sebagai amalan pemakanan sihat sepanjang hayat. Amalan pemakanan sihat sepanjang hayat. Bukan dah baik berhenti. Jantung saya dah baik. Saya berhenti lah. Mana boleh. Nampak tak? Orang ada masalah GERD pun sama. Kan? Minyak zaitun ni sangat kuat antioksidan dan anti keradangan. Dia sangat sesuai untuk orang ada masalah GERD. Sebab orang GERD dia ada masalah keradangan pada injap tu. Injap perut. Dia panggil gastroesophageal sphincter tu. Dia punya injap tu kan. So nak mengurangkan pedih hulu hati tu, minum terus minyak zaitun. Bila kau kena GERD tu lah. Kan? Dan jadikan minyak zaitun sebagai amalan. So orang ada GERD, bila nak makan, asal makan. Jadikan minyak zaitun amalan harian. Dan bila rasa pedih hulu hati, pedih lepas makan sebu kan, ambil 1 seduh minyak zaitun, minum. InsyaAllah dia akan hilangkan immediately. Orang mengandung, macam mana nak makan? Sama je, masuk dalam mulut, telan. Takkan orang minyak zaitun letak atas kepala lah kan. Orang mengandung ke, orang tak mengandung ke, kan, orang ada penyakit kronik ke, semuanya masuk mulut. Kan? Saya dekat ulang banyak kali dah aku cakap. Ambil minyak zaitun masa makan. Lebih memudahkan. Kan? Kalau you makan terus, kadang-kadang rasa tajam tu menyebabkan kita rasa tak sedap. Okay? Senang. Sebab ni kan minyak masak. Minyak, dia panggil edible oil. Bahasa orang putih ni edible oil. Minyak yang kita guna untuk makan. So, makanlah waktu makan. Mudah. Kat situ dah ada clue dia. Okay? Ramai pesakit saya kan. Bila mula jaga pemakanan, bila mula beramalkan minyak zaitun, insya-Allah kesihatan bertambah baik. Tapi kena ingat, dia bukan ubat magic. Dia adalah satu amalan pemakanan sihat. Nampak tak? Okay? Kan? Bagi yang belum sakit, yang muda-muda ni, kan? Yang perasan dia sihat sangat. Orang muda ni kan dia perasan dia sihat sangat. Lagi kena amalkan sekarang. Jangan tunggu sakit baru amalkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni sebenarnya ialah minyak makan. Nampak tak? Dia jadikan satu amalan pemakanan sihat. Jangan tunggu minyak zaitun. Nampak tak? Yes, bukan semua minyak zaitun yang tajam. Saya tak nafikan. Ada setengah-setengah spesies. Ingat minyak zaitun ni, buah zaitun, pokok zaitun tu, ada 2,000 spesies tu. Macam buah mangga. Buah mangga dia macam-macam. Ada buah mangga kecil, ada buah mangga besar, ada harum manis, ada buah bacang, ada buah quinine, macam-macam. Semua mangga. Even buah kundang tu sebenarnya mangga. Mangga mikro. Tak? Jadi, macam tu lah minyak zaitun. So, ada yang rasa tajam, ada yang rasa tak tajam. Macam-macam lah. Tapi kebanyakannya rasa tajam. Cuma yang rasa tajam tu, dia punya kadar oleocanthal dia lebih sikit. Contohnya Arbequina. Yang sebelum ni saya ada jual. Brand Palas tu kan. Sebab ada masalah sekarang ni. Nak dapatkan stok susah. Sebab isu perang ni. Stok dah sanggup kat Dubai. Tak boleh nak keluar. Itulah masalah kita kan. Cerita kan. So, memang akan ada yang tak tajam. Ada yang rasa tajam. Terpulang. Kalau yang tak tajam, okey lah. Boleh minum ni. Tak ada hal kan. Tapi kalau rasa tajam tu, lebih sesuai ambil dengan makanan. Okey? Faham Okey. Batuk pula. Okey. InsyaAllah. Ada apa soalan lagi tentang minyak zaitun? Kita pun dah nak tutup time kita. Kan? Tak nak lebih dah. Kan? Lebih kurang sejam tu dah. Lama sangat orang bosan nak cerita kan. Aku pun tak ada isi nak cerita panjang. Kan? Okey. Ingat kalau anda sebenarnya nak mulakan gaya hidup sihat, start dengan benda yang simple aja, beramalan dengan minyak sihat.
Minyak sihat ni bukan minyak zaitun dia. Minyak kelapa darah pun sihat. Minyak kelapa sawit merah pun sihat. Butter pun sihat. Minyak sapi pun sihat. Termasuk juga lemak haiwan juga sihat. Tak ada masalah. Okey. Dan kita tukar daripada minyak yang merosakkan saluran darah, merosakkan organ dalaman, merosakkan tubuh, kesihatan tubuh, minyak yang menyebabkan keradangan seperti minyak soya, minyak bunga matahari dan minyak jagung, termasuk juga margarin. Kita tukar kepada minyak sihat yang saya sebut tadi, minyak-minyak yang melindungi jantung kita, otak kita, saluran darah kita, buah pinggang kita. Inilah cara yang betul menjaga kesihatan dengan membetulkan pemakanan dengan ilmu yang betul. Saya menggunakan setiap hari, insyaAllah, kan, minyak zaitun ni, saya kata tadi, banyak yang saya letak dalam makanan sehari-hari. Ambil satu sudu letak dalam makanan kita, makan sekali, senang. Nak minum terus, boleh, tak ada hal terpulang. Itu lah, janji masuk mulut, jangan letak dalam hidung lah. Kalau letak dalam telinga, boleh cari tak telinga tu. Kan? Salah satu fungsi lain minyak zaitun dalam mencairkan tarik telinga kau tu, orang cakap tak faham, mungkin ada banyak sumbat, letak minyak zaitun pun boleh juga. Itu cerita saya ni, itu side ni cerita. Okay. Okay, siapa yang nak mulakan? Siapa yang nak mulakan amalan minyak zaitun tu, tulis olive sikit, nak tengok ramai tak? Ada yang faham tak ni? Kan, orang cerita pasal minyak zaitun, tulis olive. Yes, I will be an olive punya supporter. Kan? Barulah olive tu akan support kesihatan kau. Kau kalau itu pun tak nak buat, nampak tak? Jantung masuk belon ke, masuk kapal terbang ke apa, semua boleh lah. Jantung kau tu, apa masalah? Jantung yang sama je lah. Kalau dah masuk belon, masuk jantung kau sakit lah tu. Jantung sakit lagi, kena ambil benda yang sihat. Apa je soalannya tak kan? Olive supporter, yes, thank you very much. Yes, terus amalkan minyak zaitun. Extra virgin olive oil, bengkak leher ke, bengkak kepala ke apa, semua boleh makan. Sebenarnya persoalan dia, kenapa ada masalah dengan, kau ingat minyak zaitun ni apa jamu kenapa tak ada soalan macam ni? Kau sakit apa pun boleh makan minyak zaitun lah. Selagi namanya manusia, dia tak ada masalah sebab dia minyak sihat. Okay, olive supporter, yes, mbak. Tak kira lah, masalah GERD ke, orang masalah eczema pun boleh makan minyak zaitun, kan? Apa dia masalah, orang ada masalah kena stroke otak pun kan, elok makan minyak zaitun, semua ni bagus. Saya tak nampak apa kekurangan minyak zaitun, kan? Kecuali mahal sikit, tu je, kan? Tapi mahal sikit tak apa, itu pelaburan untuk kesihatan. Kalau untuk kesihatan kau pun kau tak nak berlabur, kau ingat aku nak berlabur kat kau, sorry, minta maaf lah, tak ada kerja aku nak berlabur untuk kesihatan kau. Itu kau punya keputusan sendiri, kan? Kadang-kadang ada orang sanggup melabur beli rokok, kan, sampai 3 kotak sehari, 1 kotak dah dekat RM30, dia sanggup beli 3 kotak sehari, dia bedal rokok, tapi berlabur kesihatan, mahal. Ini orang-orang yang kena nilai balik priority dia. Mana? So kita letak kriteria ni. Kalau kesihatan kau ni priority, insyaAllah kau dapat kesihatan. Kalau merokok priority kau, kan, atau buat pekerja tak senonoh, beli bisikal ke, sibuk dengan barang-barang motor, kaki motor ni, barang motor, kan, dia punya aksesori motor beribu sanggup. Minyak zaitun, mahal. Yang kaki kereta, beli aksesori kereta tu, sini turbo lah, apa, kaut tukar enjin, beribu-ribu sanggup kereta. Minyak zaitun, mahal. Kalau yang perempuan tu, beli handbag, main LV lah, Gucci kan, wah, syat, beribu-ribu sanggup. Minyak zaitun, mahal. Dia kena sakit jantung, kau tanya sekarang mana yang mahal, bil hospital ke minyak zaitun? Ni men, bil hospital tu kau jual LV kau pun tak boleh bayar, kau jual beli aksesori kereta kau, aksesori motor kau pun tak boleh nak bayar, punyalah mahal. Kau kena sakit jantung, kau tak ada 250,000, tak usah. Nak buat bypass bukan murah, nak tunggu kerajaan yang queue pun banyak, kan, yang 3 tahun lagi pun tak selesai lagi, kan, queue. Memanglah murah sudah kerajaan, tapi queue 3 tahun lagi pun tak habis. Pergi swasta, sebab tu sekarang kena ingat, sekarang hari ni juga mulakan ambil minyak zaitun pada minyak zaitun sesuai untuk semua orang, termasuk bayi. Tak ada masalah, baby tu letak dalam bubur baby kau bagi makan sekali minyak zaitun. Ini macam, memang masalah. Memang tak ada masalah. Minyak zaitun sesuai untuk bayi, sampailah orang tua. Tak ada masalah. Jangan tanya, kau jantung bengkak, jantung belon, jantung apa penyakit sesuai. Bukan saya kata dia ubat magic pulihkan semua penyakit, tapi dia lah minyak sihat. Bila kita ni sakit, amalkan benda-benda yang sihat.
Mudah je. Kalau kau banyak dosa, banyakkan bertaubat, banyakkan bersolat, banyakkan minta ampun dengan Tuhan. Jangan tanya, saya ni dulu dosa saya ialah banyak pergi disko, sesuai tak saya berdoa? Aduh mak, aku cakap masalah. Berdoa tu kan benda yang penting. Solat. Oh saya ni dulu kaki maksiat, kaki jumpa dengan GRO semua kan. Saya nak solat tahajud, sesuai tak? Macam itulah soalan kau tadi kan. Kau tanya, saya ni jantung tu lah belon lah, jantung bengkak lah, jantung sesuai dengan tu. Of course lah sesuai. Dah. Memang sepatutnya lah kau ambil. Itu cara dia berfikir. Bukan tanya sesuai tak. Yang kau tak nak buat, yang kau dapat masalah sebenarnya kau tak buat lah tu. Okay. Kan? Ingat lemak bukan musuh. Itu kena faham. Lemak bukan musuh. Lemak sihat sangat penting untuk kesihatan. Untuk kesihatan jantung, untuk kesihatan otak, untuk kesihatan keseluruhan tubuh kita, insyaAllah. Masalah kita bukan kurang makan sebenarnya. Sebenarnya masalah kita kurang makan lemak sihat. Ramai orang takut makan lemak sebab selama dia didakyahkan kononnya lemak sebab jantung. Itulah ilmu yang kita kena ubah balik. Kita kena betulkan balik. Bahawa konsep pemakanan yang betul ialah mengurangkan karbohidrat, terutama gula dan makanan proses, dan ambil lebih banyak lemak sihat. Contohnya lemak yang ini, minyak zaitun. Pengamalan konsep dipanggil sebagai low carbs, high fat diet. InsyaAllah kan. Okay? Minyak zaitun bukan sekadar minyak. Inilah contoh pengamalan makanan yang sihat dari segi sains dan berkat dari segi sunnah. Sebab inilah salah satu minyak yang Allah sebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi dan juga pengamalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali sebenarnya datang musim Maulud, kita duk baca ayat yang sama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Banyaklah ikutan tentang sebagai sirah Nabi ni, macam-macam benda yang kita kena ikut. Dan salah satu pengamalan Nabi adalah minyak zaitun. Kalau itu pun kau tak nak ikut, berat. Siapa lagi kau nak ikut dalam dunia ni? Nabi lah contoh ikutan yang terbaik. InsyaAllah Nabi lah seorang manusia yang sangat sihat sehingga akhir hayat. Ingat kita kena usahakan supaya kita sihat sehingga akhir hayat. Ingat kan? So, apa lagi? Kita sebagai umat Islam kena percaya dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ilmu-ilmu kajian terkini berdasarkan apa yang ada dalam kajian-kajian saintifik yang ada dalam jurnal-jurnal perubatan. Minyak zaitun memang terbukti sebagai minyak yang sangat sihat yang patut kita amalkan. Sampaikan WHO dan FDA membenarkan pelabelan pada botol minyak zaitun sebagai minyak sihat yang membantu kesihatan yang lebih baik. Satu-satunya bahan yang dibenarkan untuk tulis tu dekat dia punya label. Mana? Hebat tak hebat? Hebat. InsyaAllah. So, olive oil supporter kat luar tu, apa lagi? Dapatkan. Sekarang juga, apa lagi kau nak tunggu kan? Nak tunggu sakit jantung ke baru nak mula kan? Dan daripada tu, terus follow saya apa-apa. InsyaAllah follow saya ada besok lagi. Kan? Saya punya live di TikTok ni insyaAllah. Kan? Tajuk apa besok aku lupa lah. Ada lah. Tajuk kita insyaAllah kita akan bincangkan benda-benda yang relevan tentang pemakanan sihat. Follow rapat-rapat. Follow rapat-rapat di semua channel. TikTok pun ada. Channel biru ada. Channel merah pun ada. Kan? Tengok macam-macam video ada dekat channel merah tu. Tengok semua. Even video saya berlama-lama kat TikTok ni. Tengok dan rujuk lah insyaAllah. Okay? Ingat itu saja. Saya sudahi live saya pada malam ni. Dan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.